Tolabi. Kena ingat tu. Nah, kena ingat tajuk tu. Nah, sebab tajuk ni mudah dan nak ingat tu tak payah. Dan cara nak terus kita ingat tu kena banyak kali soalannya. Baik, yang ketiga nama istifham. Istifham adalah ayat soalan. Nah, contoh soalan. Ma ismuka? Kaifa haluka? Aina taskunu? Itu namanya istifham. Faham ya? Ayat soalan. Yang keempat an-nida. Yang keempat an-nida. Nida ni mana seruan. Contohnya ada ke depan ya. Ya ayyuhallazina amanu ya Muhammad. Ya ada kata soal, kata seru depan tu. Jumpa ayat tu namanya nida, dia tergolong insya talabi. Faham? Dia nak ada dua tajuk lain. Cuma yang dua ni kita bagi perhatian sepenuhnya. Apa dia yang lagi? Lupa lama. Asakaki lagi. Kemudian Ustaz Dr. Muhammad. Okey, dua orang tu. Yang tu kamu bagi perhatian penuh dan kena hafal setamamnya dan cari soalan berkenaan dengannya. Yang pertama, baru soalan baliklah pada peringatan. Kemudian tajuk al-fasahah boleh. Al-fasahah. Tajuk al-fasahah adalah fasahah baduyukul. Fasahatul mufrad dengan fasahatul kalam. Kemudian tajuk yang seterusnya al-balaghah. Kemudian tajuk-tajuk lebih kurang yang itulah maknanya kita fokus yang Ustaz kau bagi itu dan yang kita juga latih hobi itu yang kita teruskan. Sebab bagi Ustaz tak mau sangat kita spot. Yang penting yang Ustaz bagi itu iaitu fokus sepenuhnya bagi sahabat kita yang sederhana fokus tajuknya. Yang dah target mutas kalau boleh seluruh tajuk kita kuasai. Faham ya? Itu yang target mutas yang jadikan kalau kemampu seluruh tajuk kita kuasai. Tajuk khabar mesti naik, tajuk usul insya mesti naik. Kemudian dalam uslub yang pilih tajuk apa usul? Dan uslub yang lima tu, akhbar, istifham, nahnu dengan tamani, yang pokok tajuk apa? Tamani lagi, an-nahyu waliyan. Okey baik. Jadi itu antara tajuk-tajuk yang diputuskan dalam balaghah dan insya-Allah nanti Ustaz akan dedahkan soalan-soalan dan kita akan fokus banyak tajuk yang dilibatkan. Baik. Kemudian malam ni berkenaan dengan nusus dan adab. Baik. Ustaz Amin bagi tajuk apa? Khusus tajuk apa? Semua ada 7 tajuk lain. Tajuk apa kita fokus? Arwah bin warab satu lain. Lagi? Siapa dia? Siapa ada? Saya kedua. Syed Bakar. Tiba Syed Bakar. Yang kedua kan Ayuhan Nazul Isma'u Autul. Okey, lagi? Bakar lagi? Okey, Abdullah. Okey, saya tu. Okey, kalau kita tengok sukatan yang dia buat soalan bawah ni, dia bincang dengan kamu mana syair, 2 khutbah, 2 kan risalah dalam tak ada. Tapi bagi Ustaz nak berjaga-jaga. Kalau kebiasaan orang buat soalan, Ustaz pernah buat soalan peringkat start, dia akan ambil salah satu misalnya. Kalau dasar tak belajar usul ada 7 tajuk. Nah, dalam dia ada syair, dalam dia ada khutbah, dalam dia ada risalah. Tajuk yang ada 7 risalah tu. Yang 7 tu risalah. Dia akan mesti ambil ketiga-tiga bahagian ni. Syair mesti ada, khutbah mesti ada, dan risalah mesti ada. Jadi Ustaz nak ingatkan kamu, maknanya syair 2 tu bagi perhatian, khutbah 2 tu bagi perhatian dan ambil risalah 1. Risalah pada ambil juga risalah yang Amirul Mukminin itu. Yang ditulis oleh siapa tu? Dihantar kepada Umar Abdul Aziz tu. Ambil yang tu 1.
Nah, kalau sahabat yang dah kuasai 7 tajuk itu memang terbaik. Kita tak risaulah. Nah, kalau boleh kuasai 7 tajuk memang cantik, memang mumtaz kita target. Tapi kalau nak sport, kalau ikut Ustaz Amin tu, dia minta fokus soalan trial yang baru ni, yang Ustaz buat bengkel last baru ni, yang Ustaz bagi markah tu. Bayangkan soalan tu dapat ada soalan tu? Yang trial last, bukan trial kalau boleh sama ni. Yang trial kalau boleh sama ni itu soalan Ustaz. Yang Ustaz buat bengkel soalan dalam kelas-kelas guru tu. Kan kau jawab kan? Dia suruh fokus tajuk yang dalam ni. Nah, faham tak? Ataupun kamu dapat balik. Kalau kita tengok tajuk musuh guru ni memanglah yang Ustaz sport tu, yang Ustaz Amin kata tu memang ada dalam soalan di sini.